Okey, cabaran yang kedua, yang kita kena cuba elakkan lah. Yang pertama sebelum ni, video sebelum saya kata untuk elakkan PJJ. So yang kedua adalah kita kena tengok kita punya family bakal pasangan kita. Family paling tak pun tengok mak bapak dia lah kan. Kita kena pastikan kita rasa selesa dengan diorang dan diorang rasa selesa dengan kita. Kita tak nak kita berada dalam hubungan yang mana kita so-called tak direstui ataupun tak dialu-alukan kan. Kita boleh je nak kahwin macam kadang, tapi kalau boleh kita elakkan lah. Sebab kita banyak pilihan. Kita nak biar kita happy, pasangan kita happy dan parents kedua-dua belah pihak pun happy. So bila kena, kalau kat Tijanah Dok macam saya cakap lah kan, kita banyak pilihan kan. Kita dah banyak pilihan. Kalau kena awal-awal tu, if possible, cepatlah kan, kenal dengan, minta gambar family dia ke, tengok video ke, ataupun video call ke, atau jumpalah santai-santai lunch dekat mana-mana, breakfast ke. So try jumpa, tengok apa reaction, apa chemistry yang ada, wujud ke tak kan, antara kita dengan mak bapak dia dengan mak bapak kita. Ada tak macam resistant, ada yang tak suka ke. Sebab bila tak suka ni, kita susah tu nak buat suka. Dia bukan macam tak apalah, kita cuba setahun, mungkin lepas tu okey. Dia tak begitu kan. Ada tu kalau tak suka sampai bila-bila, tak kisahlah apa kan. Dia adalah benda yang bermain kat fikiran dia, menyebabkan kita tak suka. So kita bila dah tak suka, contoh mak bapak dia tak suka kita, for whatever reason, ataupun kita rasa tak selesa kan, rasa tak selesa dengan mak bapak dia, so kita kena consider untuk cari yang lain kan. Ini saya cakap dalam konsep, dalam perspektif platform Tijanah lah. So calon ramai, so kita boleh saring kan, so biar kalau ada masalah macam ni, biar kita jumpa yang serasi dengan kita dan dia pun akan jumpa yang serasi dengan dia. So kita jangan teruskanlah dalam keterpaksaan kan, dalam benda yang macam banyak halangan. Saya selalu cakap perkahwinan banyak cabaran, banyak ujian nanti. So kalau boleh kita kurangkan ujian, kita kurangkan awal-awal. Kita carilah kita rasa selesa, yang welcoming kita dalam family dia kan. So kalau bagus, bukan mak bapak dia tapi adik-beradik dia juga kan. Kita rasa selesa berada dalam keluarga dia orang nanti. Kita dapat rasakan benda tu. Tapi kalau daripada awal kita rasa macam tak selesa, dia dapat halangan, dapat tentangan, dibenci kan. So kita kena consider lah secara serius untuk move on. Biar dia jumpa yang serasi dengan family dia, kita pula cari yang serasi dengan family kita. Okay, so benda ni kena buat awal. Janganlah bila dah mula kawan seronok, dah serasi dengan bakal pasangan kita, dah 3 bulan 4 bulan dah dekat nak kahwin, dah nak bertunang, baru kita nak engage, nak jumpa, nak kenal lebih lanjut dengan parents dia. Dan waktu tu baru tahu, aku tak selesa dengan parents dia. Parents dia macam menyampah sangat, benci sangat aku ni. So waktu tu baru kita nak baru kita nak kenal, baru kita nak tahu. Dan mungkin kita rasa dah penat kena takkan, kita nak move on kan, nak cari yang lain lah. So jadi isu kan. So benda ni antara benda yang awal yang kita kena tengok-tengok kan. Kita kena perhatikan lah dan cuba buat engagement awal tentang penerimaan, tentang latar belakang mak bapak dia, family dia macam mana. Adakah ada keserasian, chemistry antara family kita dan family dia. Itu yang terbaik lah. Kalau serasi family dan family tu memang bagus lah. Tapi kalau yang paling kurang pun, at least kita dengan parents dia dengan parents kita kan. Itu yang paling basic lah, paling basic kan. Sebab kita nak, bila orang kata redha ibu bapa tu redha terletak pada redha ibu bapa kan. Kita nak mak bapak kita happy dengan pilihan kita pun nak mak bapak dia happy dengan pilihan dia. Sama-sama lah supaya kita mudah masuk syurga, banyak pahala kita boleh tuai sama-sama kan. Okay.